Okey, sudah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. salam sejahtera. Saya Nur Adibah binti Rahman daripada Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin. Pada hari ini saya akan membentangkan artikel yang bertajuk Gerakan Pemikiran Menyimpang di Malaysia, analisis faktor penyebaran dan tindakan pencegahan. Okey, pembentangan ini akan merangkumi pengenalan, penyertaan masalah, objektif kajian, suratan literatur, metodologi, dawatan kajian, hukuman daripada jenayah, hukuman untuk ajaran sesat dan langkah pencegahan dan seterusnya rumusan. Ajaran sesat bukanlah sesuatu fenomena baharu dalam sejarah Islam. Ia telah wujud sejak sekian lama dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Di Malaysia, isu ajaran sesat semakin membimbangkan walaupun Islam merupakan agama majoriti dan agama persekutuan. Ajaran sesat ini, dia menyelewengkan akidah umat Islam melalui pelbagai dakwaan seperti pengakuan sebagai Tuhan, wakil Tuhan, Nabi palsu serta penafsiran agama yang bercandah dengan Al-Quran dan Sunnah. Lebih membimbangkan, gerakan ini bergerak secara terselindung dan memanfaatkan teknologi moden terutamanya media sosial menjadikannya sukar dikesan walaupun usaha dakwah dan perundangan telah pun diberkukuhkan. Walaupun pelbagai usaha telah dijalankan, ajaran sesat masih terus berkembang dan memberi kesan serius terhadap akidah umat Islam, perpaduan masyarakat serta kestabilan sosial dan keselamatan negara. Fenomena ini merupakan isu lama namun terus berulang, khususnya dengan kewujudan media sosial dan platform digital yang mempercepatkan penyebaran pemikiran yang menyimpang ini. Tambahan pula, gerakan ajaran sesat yang bersifat terselindung menyukarkan proses pengesanan dan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa. Kekurangan kajian mendalam serta strategi pencegahan yang bersifat menyeluruh juga menyebabkan isu ini sukar dibendung secara berkesan. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan pertama, mengenal pasti faktor-faktor kemunculan gerakan pemikiran menyimpang di Malaysia. Kedua, mengkaji corak penyebaran ajaran sesat khususnya melalui media digital dan alam cyber. Ketiga, menganalisis kesan ajaran sesat terhadap akidah, perpaduan umat Islam dan kestabilan sosial. Dan yang terakhir, mencadangkan strategi pencegahan yang bersepadu dan holistik bagi membendung ancaman ini. Untuk suratan literatur, menunjukkan bahawa isu ajaran sesat ni telah lama menjadi fokus perbincangan dalam kajian akademik. Beberapa artikel mendapati bahawa ajaran sesat ni bukan sahaja menjejaskan akidah umat Islam, malah turut memberi implikasi negatif terhadap keharmonian sosial. Dari sudut perundangan, Ahmad Hidayat Buang 2011 menegaskan bahawa fatwa dan undang-undang Islam ini merupakan mekanisme penting dalam membanteras ajaran sesat. Namun, beliau turut menyatakan bahawa penguatkuasaan masih berhadapan pelbagai cabaran khususnya terhadap kumpulan yang bergerak secara bersembunyi. Kajian terkini oleh Kamsani Mat Saad 2024 pula menekankan bahawa media sosial ni dan alam cyber menjadi medium utama penyebaran ajaran sesat sekaligus meningkatkan kesukaran pemantauan. Selain itu, Ahmad Syahir dan Aini Rodah 2024 menjelaskan bahawa kelemahan ilmu agama dan pengaruh pemimpin berkarisma merupakan faktor utama kemunculan gerakan pemikiran menyimpang di Malaysia. Secara keseluruhannya, sorotan literatur menunjukkan keperluan kepada kajian yang lebih komprehensif dan berfokus terhadap corak penyebaran digital serta strategi pencegahan yang menyeluruh yang menjadi fokus kajian. Untuk metodologi kajian, kajian ini dia menggunakan pendekatan kualitatif bagi memahami fenomena ajaran sesat secara mendalam. Kaedah yang digunakan adalah analisis kandungan dokumen melalui kajian kepustakaan, library research. Data diperoleh daripada jurnal akademik,
buku ilmiah, laporan rasmi, fatwa serta sumber berkaitan daripada agensi agama dan dianalisis secara sistematik bagi mencapai objektif kajian. Bagi dapatan kajian menunjukkan bahawa ajaran sesat ditakrifkan sebagai ajaran yang menyimpang daripada Al-Quran, Sunnah dan pegangan ahli Sunnah wal Jamaah serta berpotensi menjejaskan akidah, syariat dan akhlak umat Islam. Antara faktor utama kemunculan ajaran sesat ialah kekurangan pengetahuan agama, pengaruh pemimpin berkarisma serta penyebaran meluas melalui media sosial dan alam cyber. Dari segi penguatkuasaan, agensi yang bertanggungjawab seperti JAKIM, Jabatan Mufti Negeri, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam dan Jabatan Agama Negeri memainkan peranan penting melalui pengeluaran fatwa, pemantauan dan tindakan undang-undang. Contoh ajaran sesat di Malaysia antaranya adalah Tuhan Harun, ajaran Sihak dan Global Ikhwan yang memberi kesan negatif kepada masyarakat. Bagi hukuman jenayah ajaran sesat di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah, untuk kesalahan pemujaan salah dalam Seksyen 3 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Selepas ini Akta 559. Dia menyebut pemujaan bercanggah hukum syarak. Hukum syarak dendanya tidak kurang daripada 3,000 atau penjara 2 tahun. Kemudian doktrin palsu dalam Seksyen 4, ajaran yang mengajar, menerangkan atau mengamalkan doktrin, upacara, perbuatan berkaitan Islam bertentangan dengan hukum syarak atau fatwa yang berkuasa, hukumannya denda sehingga 5,000 dan penjara sehingga 3 tahun ataupun sebat. Seterusnya, kita teruskan kepada dakwaan palsu Seksyen 6 iaitu mengaku Nabi, Rasul, Wali dan ilmu luar biasa. Dendanya ialah RM5,000 atau dipenjara selama 3 tahun. Kita teruskan pada langkah pencegahan. Bagi langkah pencegahan, bagi membendung ancaman ini, kajian mencadangkan pengukuhan pendidikan akidah dan literasi agama sejak peringkat awal sebagai langkah pencegahan utama. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang dan pemantapan fatwa perlu diperkasakan di samping pemantauan berterusan media sosial dan ruang cyber. Kerjasama bersepadu antara institusi agama, kerajaan dan masyarakat juga amat penting, termasuk peningkatan kapasiti serta profesionalisme pegawai agama melalui latihan dan penggunaan teknologi moden. Secara rumusan, ajaran sesat merupakan ancaman serius terhadap akidah umat Islam dan kestabilan sosial di Malaysia. Penyebarannya dipengaruhi oleh kelemahan pengetahuan agama, faktor psikologi dan kecanggihan teknologi. Pendekatan proaktif melalui undang-undang fatwa, pendidikan agama serta kesedaran masyarakat disokong oleh kerjasama pelbagai pihak amat penting bagi membendung ancaman ini secara berkesan. Ia merupakan rujukan yang daripada artikel saya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.